adik kakak, sahabat online Kak Su. Hari ni Kak Su nak keluar, nak beli barang dapur. Tapi hari ni Kak Su nak ke banyak tempat sikit lah. Banyak pasar raya yang kita nak pergi. Memburu barang-barang diskaun. Kita dah sampai ke pasar raya yang pertama. Kat sini Kak Su nak cari barang-barang basah. Sayur-sayur, cili-cili. Ini antara pasar raya pilihan Kak Su. Sebab harganya yang sangat berpatutan berbanding pasar raya yang lain. Mari kita tengok. Kebetulan hari ini pun ada promotion untuk sabun cuci pinggan mangkuk. Ini adalah pilihan Kak Su yang paling best. Kak Su suka guna yang warna merah ni. Korang bolehlah cuba. Wangi bau dia. Susu cair carnation pun murah. Mana dapat harga diskaun. Hari ni tiba-tiba pula ada diskaun. Kita belilah lebih sikit. Kadang-kadang Kak Su suka juga masak kari guna susu. Konon nak sihat lah kan. Gantikan santan. Pembawangan ni pun ada promo hari ni. Cantik-cantik pula tu. Kak Su belilah 2 jenis bawang. Bawang besar merah dan bawang Holland. 2 jenis bawang ni kena ada dalam dapur Kak Su. Apa lagi kita nak cari? Tadi rasa macam tak nak beli santan. Tapi rasanya tak lama lagi puasa dan raya, santan ni diperlukan. Nak masak rendang kan. Kita tengok kalau ada yang promo. Jumpa pun. Kita belilah yang paling murah. Kan, simpan buat stok. Bunga kantan. Kalau nak tahan lama, bunga kantan ni iris nipis-nipis, letak dalam tupperware, simpan dalam freezer. Boleh tahan lama. Daun kunyit pun sama. Kak Su pun nak beli juga bawang putih. Sebab Kak Su suka juga simpan dalam freezer. Bawang putih ni tahan lama. Cili padi pun nampaknya cantik. Kena beli juga buat stok. Sebab Kak Su ni suka buat sambal. Simpan dalam peti siap-siap. Daun shiitake ni untuk stok mana tahu nak masak pasta, aglio olio ke, carbonara ke kan. Beli juga kuih tiaw. Anak Kak Su dah request nak makan kuih tiaw goreng. Macam gitu. Cendawan Indoki untuk buat sup. Sayur mayur pun nampak segar. Tapi Kak Su rasa Kak Su tak belilah sayur hari ni. Kak Su nak beli daging. Plannya ingat nak buat gulai kawah kalau rajin lah. Anak-anak semua ada kat rumah, teringin nak masak sedap-sedap kan. Masak gulai kawah daging, makan nasi panas-panas, ayam goreng berempah. Itu dalam fikiran lah. Tak tahulah bila nak jadinya. Sini buah-buahan pun banyak pilihan. Selalu Kak Su suka beli mangga susu dekat pasar raya ni. Murah, sedap pula tu. Tapi hari ni Kak Su tak beli buah lah. Sebab Kak Su pun nak pergi pasar raya lain lagi kan lepas ni. Nampak tu, segar-segar buah-buah dia. Apa lagi, jomlah kita bayar. Tak adalah banyak sangat kan. Berjimat cermatlah sikit. Tapi tetap juga kena beli dalam berjimat cermat. Sebab barang yang perlu. Membeli mengikut keperluan. Dah pun sampai ke pasar raya kegemaran ibu-ibu, anak-anak, semualah suka datang sini kan. Jomlah kita masuk cuci mata. Kak Su adalah nak beli 1-2 barang. Jomlah kita naik atas tengok ada tak barang yang Kak Su cari. Kita pusing-pusing dulu ya. Betul ke satu barang je yang kita nak beli. Dah dapat 2 barang yang Kak Su nak cari tadi. Kita turun ke bawah tengok apa lagi yang ada. Tapi kalau sampai sini Kak Su mesti beli kuih bulan perisa pandan ni. Ada cop halal, sedap pula tu. Kenalah beli kan. Tak banyak pun, 1 je. Lepas tu nak tengok pula dalam peti ais. Apa lagi stok baru yang diorang ada. Milk tea puding. Kenalah cuba juga kan. 1 je pun beli. Tapi kalau dah sampai kat Eko ni rugi kalau tak beli perencah sudi ni. Sebab ni favourite Kak Su stok untuk bulan puasa. Mana tahu time sahur nak cepat masak kan. Perencah nasi ayam Hainan ni paling sedap. Korang kena cuba. Mi goreng mama, ada tom yum, macam-macam lagi lah. Tapi memang brand sudi ni sedap. Walaupun dia tak sponsor, Kak Su tetap promote.
Barang terakhir Kak Su nak beli dekat Eko ni. Tak ada lagi tambah-tambah. Tadi kat luar cakap 1-2 barang. Dah sampai cashier jadi 4-5 barang. Maklumlah kalau dah masuk sini tiba-tiba je. Ada je barang yang diperlukan. Yang penting beli barang yang diperlukan. Tuk-tak. Dah sampai ke pasar raya seterusnya. Pasar raya terakhir lah ni kan. Orang boleh agak tak kat mana Kak Su sekarang ni? Ceteka. Komenlah kat bawah. Kak Su harap kat sini pun banyaklah promonya nanti. Lupa pula nak rekod barang-barang yang Kak Su beli dalam ni. Tapi Kak Su tak beli banyak pun. Korang ikut je lah Kak Su jalan-jalan. Okay, lepas ni kita balik tau. Mesti korang dah letih kan. Ikut Kak Su jalan-jalan. Jangan serik-serik. Ikut Kak Su jalan-jalan lagi lepas ni. Masya Allah, sabar. Tiba-tiba mata ni terbuka. Ke atas langit sana ada sekumpulan burung yang sedang berlega-lega di tempat yang sama. Kata orang-orang, ini tandanya pertukaran musim ataupun cuaca. Apa-apa pun, Kak Su nak terima kasih buat awak-awak semua yang ikut Kak Su beli barang dapur hari ni. Ke hulu ke ini kan. Jangan serik-serik kalau lepas ni Kak Su buat video beli barang dapur lagi. Ikutlah sekali, okey? Jangan lupa share, like dan subscribe channel Kak Su. Assalamualaikum.